Genghis Khan dia pernah hantam Naisabur. Naisabur adalah Iran. Dan beberapa wilayah lain sekitar Iran, Iraq semua tu adalah Naisabur. Naisabur sebesar Baghdad, sehebat Andalus, Iran, Bukhara, Samarkand, yang tan tu semua Naisabur. Sekarang mana ada Naisabur? Orang tak tahu pun Naisabur. Sedangkan dalam kitab hadis ada Tarikhul Naisabur, tapi orang tak bunyi Naisabur. Dihantam oleh siapa? Oleh Genghis Khan. Itu pun secara peribadi saya menganggap kesilapan orang Islam. Raja Khawarizm Shah, kerajaan Khawarizm Shah, Raja Muhammad, dia yang cabar Genghis Khan. Maksud Genghis Khan baru nak buat nama, so dia pergi bunuh orang-orang yang dijamin keselamatan oleh Genghis Khan. Maka Genghis Khan pergi jumpa, hantar pegawai dia 3 orang pergi jumpa dengan raja kerajaan Khawarizm Shah ni, Raja Alauddin Muhammad nama dia. Discuss, kenapa you buat macam ni? Secara tamadunnya, you tak buat macam ni kan? Saya dah bagi jaminan keselamatan untuk para kafilah perniagaan tu lalu kawasan saya dan melintasi kawasan awak. Itu zaman tu punya politik lah. Bila bagi satu surat jaminan, orang tak boleh kacau. So kenapa you bunuh? So Genghis Khan masa ni dia keluar daripada kelompok-kelompok orang asli tu kan. Dia cuba belajar jadi orang bertamadun. So dia try nak establish kerajaan dia sendiri. Sebab tu dia hantar utusan pergi 3 orang bincang, kenapa tuanku bunuh? So dia menganggap akan ada perbincangan tamadun. Tetapi apa Raja Alauddin Muhammad buat? 3 orang tu, 2 orang dia bunuh, seorang dia cukok janggut. Nampak tak? Dia provoke. Sebab dia anggap Genghis Khan ni you siapa? Sedangkan Genghis Khan maksud tu nama dia tengah naik, tapi kita anggap macam dia ni kecil je kot. Dia bolehlah hantam Cina, dia boleh hantam Islam. Mungkin dia boleh sentuh negara-negara lain, tapi dia belum sentuh, dia belum kena Islam. So kita bajet kita kuat lah. Alauddin Muhammad tahu cukur janggut adalah penghinaan terbesar untuk orang Mongol. So dia macam provoke. So Genghis Khan cakap dalam hati ni, saya reka lah, tapi saya anggap macam tu. Aku nak belajar cara tamadun, cara orang bertamadun, tapi you nak treat me as cara orang gasar. So I will teach you what is a gasar way. Orang gasar. Macam tu lah. So dia hantam Naisabur ataupun dia hantam kerajaan Khawarizm Shah padang jarak, padang terkukur. Licin habis. Clear sampai tahap dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir riwayat, jangan tekatkan orang, anjing pun dibunuh. Dia terlalu geram. Ini rupanya perangai manusia. Aku nak jadi manusia, you ajak I cara binatang, so I tunjuk you cara binatang. Clear. Itu sampai hilang sejarah. Di mana kerajaan Oxus, Transylvania semua tu punya khazanah Naisabur hilang.